siapa pula rombongan cantik ini? Bawa anjing gersi, sangkar bunga bercahaya dan... apa tu? Tawanan dalam bunga emas? Kalian bukan dari pekan biasa ni? Wah, penjaga sempadan pula yang ditangkap. Kalian berani sangat tangkap dia. Raja Kegelapan tak marah ke? Kau tahu banyak pasal dia. Kalau kau kawan dia, boleh aku bagi kau tempat dalam sangkar ni juga. Berhenti! Tenangkan diri kalian semua. Kami bukan cari masalah di pekan ini. Kami datang dari seberang sempadan. Hutan darah sudah hampir ditelan kegelapan. Kami melintasi sempadan dengan paksa dan bawa penjaga ini. Tujuan kami hanya satu. Naik ke Istana Cahaya di puncak Gunung Banang untuk jumpa Puteri Banang. Kalau ada antara kamu yang tahu jalan paling selamat ke atas atau ada yang sudi bantu, kami akan berterima kasih. Puteri Banang. Dia jarang turun ke pekan. Tapi akhir-akhir ni ramai yang kata dia sedang bersiap untuk sesuatu yang besar. Ada kabar angin pasal Raja Kegelapan yang sedang gerakkan bala tenteranya ke arah gunung ni. Kalau kalian betul-betul lawan Raja Kegelapan, aku ada tawaran. Kami ni, pendekar dan penjahat, tak suka kena perintah kegelapan. Tapi jalan ke puncak tak mudah. Ada 3 laluan. 1 selamat tapi lambat, 1 cepat tapi penuh perangkap purba, dan 1 rahsia. Si belang hanya diketahui penduduk gunung. Tapi untuk guna laluan rahsia, kalian kena bayar dengan sesuatu. Bayaran apa? Kalau kau minta emas atau nyawa, lupakan. Kami nak tahu rahsia. Apa yang sebenarnya berlaku di seberang sempadan. Dan kami nak lihat penjaga tu menderita sikit. Dia pernah bunuh ramai kawan kami yang cuba melintasi sempadan dulu. Aku boleh ceritakan apa yang kami lihat di hutan darah. Tapi penjaga ini bukan untuk korban. Dia bukti hidup bahawa cahaya boleh paksa kegelapan tunduk. Kalau kalian benar-benar mahu bantu, ikut kami naik ke Gunung Banang. Di sana Puteri Banang boleh putuskan nasib kalian. Kalau kalian hanya mahu balas dendam buta, maka kami akan terus sendiri. Aku suka semangat kau, Puteri. Aku Datuk Kapak Besi. Aku dan 5 orang pendekarku boleh tunjukkan laluan tengah yang cepat tapi berbahaya. Tapi penjahat-penjahat ni, aku tak boleh jamin boleh ikut aturan. Aku dan 3 orang aku ikut juga. Asal ada peluang bunuh askar kegelapan, kami puas. Tapi kalau kau tipu kami, Puteri, kami tak segan tikam dari belakang. Baik, kita berehat malam ini di pekan ini. Esok subuh kita naik bersama. Tapi jika kamu mengkhianati kami, Lembaga dan Pedang Sejati ini tidak akan ragu dua menerima arahan. Dan duri aku takkan tunggu lama. Dan itulah bagaimana kami mengusir mereka dari lembah ini. Puteri Banang, kami sematikan. Dengan bantuan pendekar dan penjahat ini, atau tanpa mereka,